Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini Ramadan yang ke-16. Akak nak masak ayam sambal kantan. Okey, bahan-bahan yang kita perlu ada bawang besar. Kalau ada bawang kecil, boleh guna bawang kecil. Tapi di rumah ni ada bawang besar, kita gunakan bawang besar sahaja. Bawang besar dalam, kalau besar satu biji pun cukup. Okey, bawang besar. Kemudian 5 ulas bawang putih. Potong kasar-kasar sebab semua bahan-bahan ni kita nak goreng dahulu kemudian baru kita tumbuk. Okey, bawang putih. Halia. Halia ni dalam 2 inci ya. Halia. Ini cili. Cili merah. Kalau kita pergi pasar raya, cili ni memang kita akan jumpa lah. Okey, kita potong 2 sahaja sebab dia pun juga kita nak goreng dia terlebih dahulu. Cili ni akak masukkan banyak sedikit sebab rasanya nak buat pedas-pedas, manis-manis begitu. Okey, cili. Kemudian cili hijau. Cili besar hijau. Kita ambil dalam 5 biji. Potong kasar-kasar juga. Kemudian 2 batang serai. Mula-mula sekali kita masukkan bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masukkan bawang putih, cili hijau, halia, serai. Semua sekali kita goreng dia dahulu. Okey, kita tunggu sampai dia kekuning-kuningan sedikit ya. Okey, bila kita tengok cili tu pun dah macam layu. Cili hijau pun dah layu. Jadi kita boleh angkat lah. Sebab sekali lagi kalau kita tak masak lama pun tak apa. Sebab sekali lagi kita nak tumis dia. Jadi bahan-bahan ni nak mudahkan kerja, kita blender aja. Kalau kita ada masa, tak salah kita tumbuk dia. Jadi masa nak buka puasa pun dah makin hampir, akak nak pakai blender ni saja. Okey, masukkan serai, mericik-ricik pula dia. Okey, masukkan bahan yang kita kisar tadi. Okey, kita masukkan 3 camca kecil sahaja gula. Kemudian kita masukkan 1 sahaja garam. Kalau tak habis pun tak apa. Sebab kalau termasim tak sedap. Jadi kacau. Kemudian kita nak masukkan sedikit perasa.
Kemudian sedikit perasa dan sos tiram. Sos tiram tu sikit je lah. Nak bagi dia warna sikit kan. Okey, bila kita tengok bahan-bahan kita ni dah pecah minyak, masak dah sekata, rasa dia dah okey, kemudian kita masukkan ayam. Ayam ni kita, macam biasalah, kita goreng dia dahulu. Okay, masukkan ayam. Kacau, bagi rata. Okey, kita nak bagi dia sebati tu, kita nak masukkan air sedikit. Okey, kita masukkan air sedikit. Bagi dia masak seketika, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain ya. Kita nak perah air, limau sedikit. Kemudian kita masukkan. Kemudian bunga kantan ni kita mayam dia halus-halus. Bila kita bubuh bunga kantan tu, wow, wanginya. Memang selera lah kalau kita makan dengan nasi putih bersama keluarga berbuka puasa.